Sebagai persiapan menghadapi sidang kemuncak ASEAN ke-46, penutupan jalan raya secara berperingkat serta lencongan laluan akan dilaksanakan di sekitar Lembah Kelang bermula 23 hingga 28 Mei ini. Ia membabitkan 6 lebuh raya utama dan 25 jalan strategik. Laluan terkesan sekitar Kuala Lumpur dan Selangor melibatkan elemen sebelum persidangan dan sehingga selesai persidangan, iaitu laluan masuk dan keluar ke Ibu Negara, laluan ke lapangan terbang KLIA dan Subang, laluan ke KLCC, laluan ke Istana Negara dan laluan ke hotel-hotel penginapan. Jelas beliau, penutupan jalan akan bermula seawal pukul 8 pagi sehingga 8 malam. Operasi kawalan trafik akan digerakkan 30 minit sebelum setiap penutupan bermula bagi memastikan kelancaran perjalanan delegasi serta keselamatan awam.